Pernah tak rasa macam dalam hidup ni kita kena pikul semua masalah tu sorang-sorang? Bila jadi anak sulung memang macam best. Tapi bila jadi harta pusaka semua benda kau nak kena settle sendiri. Bil elektrik, bil rumah, segala urusan pusaka kau yang kena buat. Adik-beradik lain tak nak ambil tahu pun benda ni. Semuanya hanya tahu cakap je. Bagi arahan tapi tak buat pun. Hanya harapkan kau seorang je, betul tak? Yang paling kritikal sekali kau pun tak tahu nak mula dekat mana, betul tak? Sebab itulah benda masalah pusaka ni bukan masalah aku seorang sebenarnya. Sebab sistem ataupun nak uruskan harta pusaka ni dia ada proses yang nak kena buat satu persatu. Dan kalau kita tak tahu dia memang akan jadi terbeku. Dan kalau tak ada orang nak bantu dia memang akan jadi masalah lah. Benda ni boleh selesai kalau kau tahu cara dia nak buat A sampai Z. Sebab tu orang cakap bila jadi anak sulung ni dia banyak benda yang dia kena tahu nak kena buat. Jadi supaya apa? Supaya benda ni tak jadi masalah. Jadi kalau kau tengah nak uruskan harta pusaka ayah, boleh DM saya, insya-Allah saya bantu yang mana saya mampu.